Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Izinkan saya menyampaikan sebuah pidato bertemakan rukun negara yang bertajuk Perpaduan Terpelihara Malaysia Sejahtera, yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim Yang Arif lagi Bijaksana, Div kehormat, para guru, seterusnya hadirin yang saya hormati. Bangsa yang hebat bukan diukur pada kemajuan yang dimiliki, tetapi pada perpaduan yang berjaya dipertahankan. Hadirin sekalian, apakah yang menjadi tunjang kepada keamanan dan keharmonian Malaysia sejak lebih 5 dekad? Jawapannya ialah rukun negara. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dilafazkan ketika perhimpunan, malah merupakan roh penyatuan, asas pembinaan jati diri dan pedoman yang membimbing rakyat ke arah sebuah negara yang aman, harmoni serta sejahtera. Pada hemat saya, perpaduan tidak lahir secara kebetulan, tetapi dibina melalui penghayatan terhadap nilai-nilai murni yang terkandung dalam rukun negara. Tampaknya keamanan akan rapuh, keharmonian akan luntur, dan masa depan negara pasti tergugat. Hadirin yang saya hormati, marilah kita hayati peranan pertama rukun negara sebagai tunjang perpaduan rakyat. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Perbezaan bukanlah jurang pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Melalui prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan, rakyat dididik supaya saling menghormati dan bertolak ansur. Benarlah pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Perpaduan yang kukuh menjadi asas kepada keamanan, kestabilan dan kemakmuran negara. Hadirin sekalian, seterusnya rukun negara membentuk masyarakat yang berintegriti dan bertanggungjawab. Prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang mendidik rakyat supaya menjunjung keadilan, menghormati undang-undang serta menolak rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Pada hemat saya, kemajuan sesebuah negara bukan hanya bergantung kepada pembangunan fizikal, malah bergantung pada keutuhan akhlak rakyatnya. Masyarakat yang berintegriti akan melahirkan negara yang dihormati dan disegani. Hadirin yang saya muliakan, sebelum tirai pidato ini dilabuhkan, marilah kita renungi peranan rukun negara dalam membentuk generasi pewaris negara. Generasi muda memerlukan pegangan yang kukuh agar tidak hanyut dengan berita palsu, budaya negatif dan gejala yang merosakkan jati diri. Penghayatan terhadap rukun negara mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta
sentiasa meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri. Benarlah kata orang tua, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hadirin yang dihormati, kesimpulannya, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah, tetapi nadi perpaduan yang terus menghidupkan semangat cintakan negara. Marilah kita menghayatinya bukan sekadar di bibir, tetapi diterjemahkan melalui tindakan, kerana perpaduan yang dipelihara hari ini merupakan jaminan kepada kesejahteraan Malaysia pada masa hadapan. Rukun negara bukan sekadar ikrar, tetapi janji kita kepada negara. Bukan sekadar warisan, tetapi pedoman sepanjang zaman. Sebagai penutup bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi pekan membeli swasta, singgah sebentar di hujung kota. Rukun negara, penyatu bangsa, perpaduan terpelihara, Malaysia sejahtera.